Hai korang, senang sangat nak masak siakap sweet sour macam ni. Ada yang suka ke? Jomlah kakak tunjukkan cara-caranya. Nak buat pun senang je. Korang letakkan sedikit garam, serbuk kunyit dan juga tepung jagung. Kemudian goreng garing ikan tu, ketepikan, tumiskan bawang putih, bawang holland dan juga sedikit halia. Tambahkan pula serai yang diketuk, cili padi merah dan hijau, kemudian sedikit cili kisar. Masukkan air, inilah rahsianya. Korang masukkan sos tiram, sos maprenom ni dan juga sos ikan. Korang dah tak payah pergi kedai tom yum dah Korang boleh masak sendiri je ni kat rumah. Tambahkan sedikit capsicum, nenas dan juga akar ketumbar. Masukkan juga bawang holland. Dah siap sos kita. Siramlah atas ikan tu. Jangan lupa dapatkan sos 3 serangkai ni dekat beg kuning kakak. Bye!